Ya, akhirnya sampai 3 buah motor. Duk tunggu kami tunggu sini hampir sejam, tunggu sini dia orang. Sampai. Jom kita sambung. Beki muter kamar juga bukan? Kamar. Nak masuk juga? Dia cerita dia lah itu. Dia banyak rajin je nak masuk esok. Bege. Ha. Berapa butai? Dua. Lampu tak ada, motor juri tak ada lampu. Motor Uzai tak ada lampu. Motor Kamal pun tak ada lampu. Patutnya tertinggal lampu. Entah macam mana lah ni. Tapi kita kedah juga. Azam jadi kepala. Yang motor ada lampu duduk kat tengah. Motor yang tak ada lampu duduk kat tengah. Yang ada lampu duduk belakang. Cikgu Sadiq Rahas baru sampai. Yum. Hujan renyai-renyai 7.45 minit malam. Baru di lepas kawasan ladang. Panjang lagi perjalanan kampung depan. Aku harap suara jelas. Nak pakai kamera depan, nanti suara tak jelas. Aku pakai kamera kat dada. Tunggu Rahas dengan Joy. Tak ada. Ada. Boleh tengok depan tu kampus tebal sebenarnya. Kampus tebal. Ya.